Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan penguasaan literasi dalam menganalisis peringkat literasi membaca dan menulis untuk guru pelatih. Hasil pembelajaran pembentangan kita pada hari ini ialah saya dapat menjelaskan konsep dengan memahami peringkat penggunaan literasi membaca dalam peringkat prabacaan, mekanis dan mentalis. Seterusnya saya dapat menganalisis perkembangan dengan meneliti fasa literasi menulis dari pra-menulis hinggalah ke peringkat pelahiran. Dan akhir sekali aplikasi terhadap PDP iaitu dengan menghubungkaitkan teori literasi dengan strategi intervensi di dalam bilik darjah. Baiklah. Seperti yang kita semua lihat, ini merupakan konsep penguasaan literasi iaitu atau lebih dikenali sebagai satu kontinum perkembangan. Jadi kita akan memulakan dengan perkembangan fizikal dan kognitif iaitu kesediaan. Seterusnya beralih kepada penguasaan kod iaitu teknikal dan yang terakhir penguasaan makna dan ekspresi pemahaman. Jadi di sini ketiga-tiga proses ini sangat penting bagi seorang murid untuk membaca atau mengekspresi idea sewaktu menulis. Baiklah, kita beralih kepada peringkat yang pertama iaitu peringkat prabacaan. Jadi fokus dalam peringkat prabacaan ini adalah kesediaan seorang murid untuk membaca dan input dia. Jadi apa itu prabacaan? Jadi di sini dapat kita lihat definisi prabacaan ialah kemahiran asas sebelum mengenal simbol huruf dan memiliki elemen utama iaitu pengecaman bentuk, kesedaran fonetik dan pengamatan visual dan auditori. Seterusnya keupayaan murid dalam peringkat prabacaan ini adalah murid mampu mengenal vokal, huruf vokal ataupun huruf konsonan dan mereka mampu membezakan bunyi awal dan ataupun akhir. Seterusnya mereka juga mampu meniru bentuk huruf-huruf tersebut. Jadi implikasi peringkat prabacaan ini terhadap PDP adalah penggunaan bahan konkret yang maujuk dan permainan bahasa. Seterusnya kita akan beralih kepada peringkat yang kedua iaitu peringkat bacaan mekanis. Jadi fokus peringkat yang kedua ini adalah untuk penyahkodan atau lebih dikenali sebagai decoding. Jadi apa itu peringkat bacaan mekanis? Peringkat bacaan mekanis adalah proses membaca secara teknikal dengan sebutan yang betul. Jadi elemen utama seorang murid di peringkat ini adalah murid itu mempunyai kelancaran, intonasi asas dan pengecaman perkataan. Limitasi seorang murid pula adalah murid tersebut boleh membaca lancar tetapi belum tentu mereka memahami makna yang mereka baca sepenuhnya. Dan implikasi PDP pula adalah latihan bacaan berulang atau bahasa lainnya drilling dan bacaan berpandu. Seterusnya kita akan beralih kepada peringkat yang ketiga iaitu bacaan mentalis. Fokus peringkat yang ketiga ini adalah untuk pemahaman dan penaklukan. Dan definisi bacaan mentalis adalah melibatkan proses kognitif tinggi iaitu KEBAT. Elemen utama yang terdapat dalam bacaan mentalis adalah inference, tafsiran makna dan penilaian teks. Dan keupayaan murid pula dalam peringkat yang ketiga ini adalah murid mampu menjawab soalan tersirat dan membuat rumusan berdasarkan teks. Seterusnya implikasi PDP adalah guru boleh menggunakan peta pemikiran atau peta I-Think dan perbincangan teks. Baiklah, rumusan daripada evolusi membaca ini adalah yang pertama, seorang murid perlu melalui peringkat prabacaan iaitu input deria. Seterusnya beralih kepada peringkat yang kedua iaitu peringkat mekanis iaitu lisan. Seseorang murid itu mampu kebolehan untuk bercakap dan yang terakhir ialah mentalis. Kebolehan seseorang murid itu untuk berfikir. Seterusnya kita akan beralih kepada literasi menulis.
Pada peringkat pertama literasi menulis ialah peringkat pra-menulis. Jadi peringkat pra-menulis ni memfokuskan kesediaan fizikal dan motor. Jadi apa itu pra-menulis? Pra-menulis merupakan perkembangan motor halus dan koordinasi mata tangan. Elemen utama yang terdapat dalam peringkat pra-menulis ini adalah orientasi ruang, kawalan otot jari dan garisan asas. Jadi keupayaan murid sewaktu melalui peringkat pra-menulis ini ialah mereka boleh memegang alat tulis dengan betul dan melukis corak. Dan yang terakhir, implikasi PDP adalah aktiviti mewarna, menyurih dan latihan motor halus. Seterusnya kita akan beralih kepada peringkat kedua, menulis mekanis. Jadi fokus utama menulis mekanis adalah kemahiran teknikal. Definisi menulis mekanis pula adalah penguasaan membentuk huruf dan struktur ayat asas. Elemen utama yang terdapat dalam peringkat yang kedua ini adalah ejaan yang betul, bentuk huruf yang jelas dan penggunaan tanda baca yang tepat. Dan keupayaan murid sewaktu menulis mekanis adalah murid mampu menulis ayat mudah dengan ejaan asas yang tepat. Dan yang terakhir, implikasi PDP adalah guru boleh menyediakan soalan latihan dan murid boleh menyalin soalan tersebut ataupun guru boleh melaksanakan penulisan berpandu. Seterusnya kita akan beralih kepada peringkat yang ketiga dalam literasi menulis, iaitu peringkat pelahiran. Jadi fokus kepada peringkat pelahiran ini adalah untuk mengekspresi idea. Jadi definisi utamanya ialah keupayaan menzahirkan pemikiran abstrak ke dalam bentuk tulisan. Jadi elemen utama yang terdapat dalam peringkat pelahiran ini adalah struktur wacana, kohesi dan koheren. Seterusnya, keupayaan murid dalam peringkat pelahiran ini ialah mereka mampu menulis perenggan atau karangan secara tersusun. Dan implikasi PDP pula ialah penulisan kreatif, jurnal dan respon bertulis. Ini merupakan rumusan evolusi menulis. Pada peringkat yang pertama, murid perlu melalui peringkat pra-menulis, iaitu kawalan otot dengan menggunakan tangan. Seterusnya, murid akan melalui peringkat menulis mekanis, iaitu kawalan peraturan seperti ejaan ataupun tata bahasa. Dan peringkat yang tertinggi pula ialah peringkat pelahiran, di mana seorang murid perlu mengawal idea melalui minda dan mengikut kreativiti masing-masing. Jadi apa hubungan membaca dan menulis? Di sini saya suka untuk saya tekankan bahawa peringkat membaca dan peringkat menulis adalah saling bergantung, kerana penulisan pengukuhan kefahaman struktur teks yang dibaca sangat penting bagi seorang murid untuk mentafsirnya di dalam otak, seterusnya menulis ke atas kertas. Jadi pemerhatiannya ialah murid yang lemah membaca lazimnya mempunyai kosakata yang terhad dalam penulisan. Jadi apa implikasi kedua-dua perkara tersebut kepada guru? Jadi yang pertama, guru dapat membuat diagnosis tepat, iaitu guru dapat mengenal pasti punca masalah. Contohnya, masalah tulisan buruk mungkin berpunca dari fasa pra-menulis. Seterusnya, guru boleh melakukan pemeringkatan bahan, iaitu menyediakan bahan bantu mengajar BBM yang sesuai dengan aras kesukaran. Dan yang terakhir ialah intervensi, iaitu guru boleh merancang pemulihan awal bagi murid yang tercicir di peringkat asas. Ini merupakan contoh aplikasi bilik darjah pada fasa yang awal. Guru boleh membuat aktiviti nyanyian fonik. Seterusnya beralih kepada bacaan berulang, di mana bacaan berulang ini perlu diaplikasikan semasa fasa pertengahan, iaitu mekanis. Dan yang terakhir, pada fasa yang lebih baik, iaitu mentalis ataupun pelahiran, guru boleh menyediakan peta iting ataupun bedah karya mengikut kesesuaian pelajar.
Kesimpulannya ialah guru berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan tiada murid tercicir dalam menguasai kemahiran asas literasi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.